Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Rumah Tanpa Luka episod ke-19. So jom kita tonton. Mana? Mana? Ada apa, bang? Polis beritahu aku Hayyan dalam lokap. Dah berapa hari Hayyan dekat dalam? Kenapa kau tak beritahu aku? Polis maklumkan yang dia tangkap Hayyan dalam rumah ni. Kau saja nak kenakan dia kan? Saya ingatkan abang dah tengok CCTV. Ya. Lagipun, saya kan mak tinggi dia je. Kau ni kau makin berani cabar aku. Itulah Datin. Barulah nampak perangai macam mana Datuk dengan anak dia dekat rumah tu. Okay. Macam saya tengok Datuk dia, cara Datuk tu macam dia bukan macam, tak tahulah ni pemerhatian saya, dia bukan sayang kat Hayyan ke apa, tapi sebab anak dia kan, lepas tu benda tu berlaku dalam rumah dia. Lepas tu katalah benda tu bila masuk berita ke, jadi buruk lah nama dia, gitu. Lepas tu dia ceritanya Hayyan masuk lokap berapa hari, lepas tu Datuk tak tahu. Tapi ada juga penonton kata perangai Hayyan tu sebenarnya datang daripada bapak dia, sebab bapak dia memang macam gitulah. Jadi mendapatlah Datin Normala sebab nak kahwin dengan orang berada Datuk kerana nak mengubah kehidupannya dengan menyisihkan anak dia. Kena macam duduk dalam penjara juga. Semua kena ikut aturan keluarga Datuk tu lah. Nak mengambil hal anak-anak dia pun tak dapat. Nak tolong anak dia macam Dahlia pun tak dapat. So cerita dia sekarang, adakah Datin akan kekal dalam keluarga tu ataupun dia report polis minta cerai? Rasanya macam tu juga. Tu lah perakhiran dia. Esok last. Okay, jumpa lagi.